Seorang lelaki pergi bercuti ke Iceland. Kononnya nak healing. Tapi rupanya dia disaman pula. Macam ni ceritanya. Bila tiba di Iceland, lelaki tersebut menyewa sebuah kereta untuk memudahkan perjalanannya. Dapat kereta dia pun pandulah kereta tu. Entah macam mana, tanpa dia sedar dia tersasar dari jalan dan masuk ke kawasan padang lumut Iceland. Dia terus pandu sampai akhirnya tayar kereta tersangkut dalam lumpur. Sebab dah panik, dia pun telefon polis untuk dapatkan bantuan. Bila polis sampai, polis tepuk dahi sebab dia dah rosakkan banyak lumut dengan tayar kereta. Dia pun kena saman 7K. Dia tak puas hati dan cakap dia tak tahu yang kawasan lumut tersebut tak boleh dilalui. Polis pun cakap kau sesat 1 hari je, tapi lumut ni ambil 50 tahun nak tumbuh kembali. Tak tahu bukan alasan untuk tak disaman. Sebab itu undang-undang Iceland. Moral of the story, cuba komen di bawah.